Assalamualaikum dan hai semua. Tengah cari tablet ke tu? Tahun ni memang ada banyak tablet baru dilancarkan. Jadi kalau anda ada bajet sekitar RM2,000 untuk sebuah tablet, dalam video ni saya nak kongsikan 5 tablet terbaik yang paling balai untuk anda beli sekarang. Pertama sekali kita ada Honor Pad 10 5G yang baru dilancarkan Ogos lepas. Kelebihan paling ketara tablet ni ia ada sokongan 5G. Jadi kalau anda suka guna tablet dekat luar rumah, boleh terus masuk SIM card, tak perlu bergantung pada Wi-Fi. Prestasi tablet ni datang dari chip Snapdragon 7 Gen 3, cukup laju untuk multitasking atau main game ringan. Lepas tu ia ada RAM 8GB dan storan 256GB. Skrin pun besar 12.1 inci dengan resolusi 2.5K, kadar segar semula 120Hz dan ada sokongan HDR. Yang penting ia sokong stylus, jadi nak guna untuk catat nota atau melukis pun tak ada masalah. Bahagian audio pula antara paling hebat. Ada 6 speaker dengan Honor Special Audio. Jadi memang syok kalau nak layan movie. Bateri pun besar, 10,100 mAh dengan pengecasan 35W USB-C. Harga dia cuma RM1,799 untuk versi 5G. Dan anda siap dapat keyboard, stylus dan headphone percuma lagi. Kalau nak jimat lagi, versi Wi-Fi pula dijual pada harga RM1,499. Kalau anda dah memang dalam ekosistem Apple, iPad 11 Gen memang pilihan tepat. Model baru iPad ni dilancarkan pada Mac tahun ini, kemas kini dari iPad 10 Gen tahun 2022. Skrinnya jenis Liquid Retina IPS LCD 11 inci, ada kecerahan 500 nits tapi kadar segar semula dia perlahan sikit pada 60Hz. Dan ia juga sokong Apple Pencil Gen 1. Kamera depan dan belakang dua-duanya 12 megapiksel dan kamera belakang dia ada fungsi center stage untuk panggilan video. Chip dia pula Apple A16 sama macam iPhone 14 Pro. Masih berkuasa untuk tahun 2025. Cuma ia tak ada Apple Intelligence lah. Ada juga varian 5G, tapi untuk bajet bawah RM2,000, anda cuma boleh dapat versi Wi-Fi je lah. Cuma yang bagusnya, sekarang storan dah lebih besar dan harga pun lagi murah berbanding iPad 10 Gen. Bermula RM1,599 untuk storan 18GB dan RM1,999 untuk storan 256GB. Seterusnya, Galaxy Tab S10 Lite, antara tablet paling versatile dalam senarai. Ia baru dilancarkan Ogos lepas dan versi 5G dia berharga RM1,799, manakala versi Wi-Fi pula RM1,499. Skrin dia berukuran 10.9 inci, jenis TFT LCD dengan kadar segar semula 90Hz. Masih cukup lancar tapi dia tak ada sokongan HDR. Prestasi pun bukanlah paling berkuasa guna Exynos lama 1380. Tapi kelebihan utama tablet ni, ia ada slot microSD, satu-satunya dalam senarai ni. Jadi kalau storan 128 tak cukup, boleh tambah sendiri. Lepas tu ia juga terima kemaskini OS panjang sampai 7 tahun. Lepas tu ada DeX mode untuk pengalaman macam PC. Lagi kelebihan tablet ni, anda dapat S Pen dalam kotak dan lengkap dengan ciri handwriting help dan math solver. Kalau anda suka melukis, Huawei MatePad 11.5 inci 2025 ni antara pilihan terbaik. Ia guna skrin TFT LCD 11 inci paper matte yang ada tekstur macam kertas dan kurang silau. Resolusi pun tinggi 2.5K dan kadar segar semula pantas 120Hz. Tablet ni datang dengan aplikasi GoPaint. Pertama kali diperkenalkan untuk model bukan Pro. Lepas tu dia juga siap ada WPS Office lagi. Jadi memang sesuai kalau anda selalu buat kerja menaip atau siapkan dokumen. Chip dia biasa je, guna Kirin T82B. Macam mana Pad 10, bateri MatePad 11.5 ni pun besar. 10,100 mAh, katanya tawar masa tonton video sampai 14 jam. Dan ia sokong pengecasan lagi pantas 40W. Walaupun bateri besar, ia ada rekaan paling nipis 6.1mm. Mudah nak simpan dalam beg atau bawa ke mana-mana. Speaker tablet pula ada 4 dan ada kamera belakang 13 megapiksel. Namun kekurangan dia, ia tak ada sokongan 5G. Sekali adalah Xiaomi Pad 7. Kalau nak banding dengan model lain, model ni lama sikit lancar Mac tahun ni, tapi dia paling murah dalam senarai dan spek pun cukup power. Harga Xiaomi Pad 7 ni boleh dapat bermula RM1,199 untuk storan 128GB. Ia ada skrin resolusi tinggi 3.2K jenis IPS LCD 144Hz, siap ada sokongan HDR10+ dengan Dolby Vision dan cerah sampai 800 nits. Chip guna dekat dalam pun tak kurang hebat, Snapdragon 7 Plus Gen 3 dengan storan pantas hingga UFS 4.0. Bateri pula 8,850 mAh dengan sokongan pengecasan 45W PD 3.0. Tapi kalau anda nakkan model lagi
compact dan ada sokongan 5G, boleh pertimbang Xiaomi Pad Mini. Harga dia mahal sikit, RM1,999, tapi ada prestasi lagi berkuasa Dimensity 9400 Plus dengan sokongan 5G, RAM besar 12GB dan storan UFS pantas 4.1 seluas 512GB. Skrin dia pula 88 inci, ada sokongan HDR10, Dolby Vision dan kadar segar semula paling pantas sampai 165Hz. Bateri dia kecil sikit, 7500 mAh, tapi sokong pengecasan pantas 67W juga dengan PD 3.0. Lepas tu sokong Wi-Fi 7, tak macam lain yang ada Wi-Fi 6. Jadi daripada semua tablet tadi, tablet bawah RM2,000 mana satu yang paling menarik perhatian anda? Semua tablet ni antara yang paling baloi untuk beli sekarang. Masih tak pasti nak pilih yang mana? Kalau anda guna iPhone dan dah biasa dengan ekosistem Apple, iPad 11 Gen memang pilihan yang tepat. Kalau anda nakkan sokongan 5G dan speaker padu, dapatkan Honor Pad 10 5G. Nak guna tablet untuk melukis, boleh dapatkan Huawei MatePad 11 Pro 5 sebab ada skrin macam kertas dan ada apps GoPaint. Galaxy Tab S10 Lite pula sesuai kalau anda nak tablet 5G dan perlukan storan besar sebab ia ada slot kad microSD. Nak paling murah tapi spek power? Xiaomi Pad 7 jawapannya. Dan kalau nak model compact, memang tak lain tak bukan Xiaomi Pad Mini. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kalau anda suka video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Social BM. Dan follow kami juga di TikTok, Instagram, X dan juga Facebook supaya kami boleh buat lebih banyak video tag menarik dan 5 terbaik akan datang. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye!